Kota mana? Putrajaya. Saya berjaya. Boleh? Ha, sedap. Ke sini je tak apa. Sini, okey. Terima kasih. Simpan di sini. Okey, Assalamualaikum. Bersiaran kita. Lokman masuk dalam. Lokman, kau kenapa? Bersiaran kita di One Tiger Kajang. One Tiger. Perlawanan antara Tamingsari U8 menentang Cyberjaya. Mota Cyberjaya. Percubaannya. Game pertama tadi kita tewas 0-2 dengan tim mana tak perasan. Blok. Sabar. Sabar, banyak. Depan tu Jera ada kosong. Jera. Cek. Man, dalam. Jaga Reza. Come on, Dip. Go. Sabar. Come on. Kita boleh proses. Dekat mak sakit tadi jerit kuat. Come on, away. Baik. Go, Adib. Madip. Go, Adib. Come on, Dip. Man. Lagi Reza. Go, Reza. Kau jangan pandang lagi. Maaf kalau dah terjerit-jerit macam tu. Adib, jangan keluar ni. Corner. Cek. Song satu. Reza. Belakang Reza. Reza ikut. Kamu Wai. Banyak. Jangan jauh. Minta ke depan. Berian now kau ke belakang jauh now kau. Come on, Dip. Allah. Baik, Dip. Jaga. Adib. Okey, proses. Adib. Seorang je. Good. Depan. Wai. Baik, Wai. Go, Wai. Lagi, Wai. Lagi, Wai. Good. Proses. Reza. Good. Go. Kali. Adib. Jaga Adib. Jaga. Go. Jaga. Minta bola. Jobol Jera. Wai, cari ruang. Wai, bola kita, Wai, cari bola. Bukan minta bola. Kau pergi jaga budak kenapa, Wai? Okey, cek. Song satu.
Corner. Okey, 3 tengah. 3 Farid, Farid tangkap Farid. Okey, tak apa. Budak-budak ni baru nak belajar. Kita tak boleh target terlalu tinggi pada dia orang. Pengalaman dia orang, kita bagi dia orang pengalaman sebenarnya. Nak target lebih-lebih tak ada. Sebab tu aku tahu kat sini kena jerit. Tip. Adib. Jaga 01 ikut mana dia pergi. Adib. Kamu nak Reza? Jaga 01. Seorang satu. Adib. Situ. Jaga tu. Wai. Pergi Wai. Okey. Pedaman. Baik. Pertukaran. Adib keluar, Lokman masuk. Okey, marking. Okey, Jera tengok bola. Ambil Lokman. Oh, baik Wai. Go Reza. Jangan tunggu bola. Jaga Reza. Okey. Wai. Ha. Okey, good. Jaga. Ayo Rakif. Go Rakif. Pergi Reza. Loban. Okey. Minta bola. Okey, tak. Farid, depan Farid. Bagi pas kau bola. Bagi pas kau bagi kat Mama buat apa? Jadi bagi kat Mama buat apa Pak? Bukannya main. Baik Lokman. Bagi Lokman. Ball. Cepat. Alang. Baik. Bagi Lokman. Apa yang kau tunggu Lokman? Tepi bola kawan tu. Jaga. Kamu Wai. Ha, baik. Lagi. Come on Aish. Baik Aish. Okey, sabar tukar sikit. Okey, Lokman. Kau bagi lagi kat Mak. Mak tak main. Ni jadi sakit ni. Ha? Tunggu bang. Tujuh dah. Kita. Ma. Come on, Mota. Depan tu. Get ready, bola awak Adina. Acai, bukan bola awak tu kak. Aman tak? Refresh. Wah tak. Dia nak mati dulu. Adina stay. Wait.
on. Ajina, bola awak ni. Okey, Ajina, tepi aja. Come on, Atta. Atta, passing senang saja. Okay, sorry tadi tengah Tepi, Ajina. tengok si apa nama Reza tadi kena bola. Tak ada. So mama terpaksa berhenti sekejap. Reza. Mati. Kau sakit betul mama eh? Okey, Ajina depannya. Ya. Target Rakif. Aish. Oh, Aish. Oh, relax Aish. Tenang. Jangan jauh sangat. Check. Yes. Loman. Hawaii. Come on, Hawaii. Red. Baik, Wai. Ada perkembangan. Belajar dari pengalaman. Sebab itulah kalau ada tournament, kita galakkan budak-budak ni pergi. Sebab dekat situlah pengalaman dia orang. Faham? Jadi bila parents pangkah tu, kita rasa macam ada macam Allahu Akbar. Tercabut kau menyebut. Siapa menyebut? Ya. Kat situ. Sebab bila parents pangkah tu, kita rasa macam aduh, kenapa lah tak nak alangkah ruginya. Sebab kat situ lah pengalaman. Macam itulah Wai masa dia 7 tahun dia ikut, walaupun main taklah berapa lama, tapi itulah pengalaman dia. Bila dia masuk 8 tahun, kita bawa, dia dah tahu dah. Belajar dari pengalaman. Okay. Deep breath. Selain daripada latihan lah kan. Merah. Balik. Oh, dekat. Ting. Okay, cari ruang. Belakang lain. Datang. Wai, depan Wai. Okey, bola awak. Pergi. Wai, depan Wai. Oh, lagi. Wai. Aduh. Farid, boleh tangkap Farid. Dekat. Tak apa. Sekurang-kurang ni dah belajar. Okey, ready to block. Reza, boleh ke tak boleh? Boleh? Ready block flat. Tak boleh beritahu eh? Pertukaran, Aish keluar, Reza masuk balik. Reza tak boleh beritahu eh? Okay, press. Pemain utama tu. Kamu nak dem? Oh, makcik. Cek, jaga. Tu tahu, ya, baik. Rakif antara pemain yang baik. Kamu nak dem? Okey, Nadim dah start mula belajar. Tadi agak kalang kabut dia masa game pertama tadi. Sampai kena keluarkan. Sekarang ni dah mula belajar. Dia pasti. Lama. Ke depan. Balik ke gol. Pergi. Hei, jaga Rakif. Wai. Ajida ni bola awak punya. Yes. Wai. Baik, Wai. Go Nadim. Pergi, Riz. Balik. Turun. Tengah. Minta bola. Rakif, minta bola, Rakif. Come on, Anta, ada orang ni. Tangkap. Ya, boleh pegat kan?
Okay, tengok orang. Press. Belakang. Dapat lagi. Banyak bang. Okey. Bola awak Cina. Dah, belakang dia dah. Tengah Reza. Reza. Tarik. Kamu Nadim. Reza. Nadim, bola. Kejar. Jangan pandang aja. Gol dekat tengah tu. Good Nadim. Baik. Nadim. Baik. Okey, dia dah mula belajar nampak Nadim. Baik. Okey, kita tewas 0-1 tapi tak apa. Sekurang-kurangnya dia orang dah faham daripada game pertama tadi kan. Dari game pertama tadi nampaknya dia orang dah mula belajar. Okey, apa-apa nanti Mama Lin akan info balik dalam group. Okey, kita tunggu untuk game ketiga. Okey, Assalamualaikum.